Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin menceritakan kisah seram tajuk Ketukan dari Bilik Air. Di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Tanjung Gua, hidup seorang gadis bernama Liana yang baru berpindah ke rumah pusaka arwah neneknya. Rumah kayu itu sudah lama ditinggalkan, namun Liana nekat mahu tinggal di situ seorang diri demi ketenangan dan inspirasi menulis. Malam pertama semuanya berjalan lancar, hanya bunyi unggas dan angin malam yang menampar tingkap menjadi temannya. Namun pada malam kedua, kira-kira jam 2 pagi, Liana terjaga daripada tidur oleh bunyi ketukan perlahan dari arah bilik air di belakang dapur. Tok, tok, tok. Dia bangun dengan kepala yang berat, mungkin kerana penat mengemas rumah sepanjang hari. Liana fikir mungkin hanya angin, namun bila dia membuka pintu, bunyi itu berhenti serta-merta. Esoknya, jiran sebelah rumah Mak Timah datang membawa kuih sambil berbual. Liana sempat bertanya tentang rumah itu. Rumah ini dah lama kosong kan, Mak Timah? Mak Timah menjawab, lama juga sejak mak kau meninggal, tapi orang kampung ada cerita bilik air belakang tu jangan guna malam-malam. Liana membalas dan bertanya, kenapa? Mak Timah diam, matanya berkaca. Dia cuma berpesan, kalau dengar ketukan jangan buka pintu, biar saja. Liana ketawa kecil, cerita orang tua, fikirnya. Malam itu dia sengaja tunggu di ruang tamu tepat jam 2 pagi. Bunyi itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih kuat, lebih laju. Tok, 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 tok. Degupan jantungnya makin kencang. Dia teringat pesan Mak Timah, tapi rasa ingin tahu menguasai diri. Dia melangkah perlahan ke arah bilik air, memegang tombol pintu dengan tangan yang menggigil. Bila pintu dibuka, tiada siapa di situ. Namun cermin bilik air itu dipenuhi wap, dan di tengah wap itu tertulis dengan jari, "Aku belum mandi." Liana menjerit, menutup pintu dan lari ke ruang tamu. Tapi dari dalam bilik air dia terdengar suara hihihihihihihi. Sejak malam itu Liana tak pernah lagi tinggal di rumah itu. 2 minggu selepas Liana meninggalkan rumah pusaka itu, rumah tersebut sekali lagi dibiarkan sunyi. Rumput liar mula menjalar hingga ke tangga, dan tikap-tikap kayunya diketuk angin malam tanpa henti. Namun ketukan dari bilik air tidak pernah berhenti. Beberapa penduduk kampung mula terdengar cerita setiap malam Jumaat ada suara meminta dibukakan pintu bilik air. Mak Timah yang paling hampir dengan rumah itu mula merasa tidak sedap hati. Suatu malam dia ternampak cahaya samar dari dalam rumah pusaka yang sepatutnya kosong. Dia cuba mendekat hanya untuk mendengar sayup-sayup suara perempuan menangis berpakaian putih berambut panjang hingga ke pinggang membelakanginya dalam rumah itu. Mak Timah pun ketakutan lalu berlari masuk ke rumahnya, lalu mengunci pintu sambil tangan terketar-ketar. Keesokan harinya dia nekat menghubungi Liana
Gadis itu walau dalam keadaan trauma bersetuju untuk kembali dengan syarat dia ditemani seorang ustaz. Ustaz Amin, seorang pemuda yang terkenal dengan ilmu ruqyah, bersetuju untuk datang dan membersihkan rumah itu. Malam itu mereka bertiga menunggu bacaan ayat suci memenuhi ruang rumah tua tersebut. Tepat jam 2 pagi bunyi ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Ustaz Amin tidak berganjak. Dia memegang botol air ruqyah dan mula membaca dengan lebih kuat ayat surah Kursi Al-Baqarah ayat 266. Namun ketukan bertukar menjadi hempasan. Bom, bom, bom. Pintu bilik air seakan-akan mahu tercabut. Suara mengilai kembali kedengaran, kali ini lebih dekat. Bau hanyir dan busuk mula memenuhi rumah. Hi 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 hi. Diana menjerit apabila cermin di bilik air pecah sendiri. Sebihan kaca berterbangan dan satu sosok perempuan yang berambut panjang muncul dari cermin yang retak. Hi 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 hi. Suara yang mengilai dari perempuan berambut panjang itu mengesot keluar dengan tubuh berlumuran darah, merangkak dan mengesot seperti di dalam filem hantu Ju-on. Aku mahu mandi, kata suara hantu Lang Sue itu. Ustaz Amin menimbah air ruqyah ke arahnya. Jeritan makhluk itu bergema sehingga satu kampung terdengar. Perlahan-lahan ia terbakar dalam cahaya kehijauan, lalu lebur dan mengeras dan mengurai jadi debu abu hitam melayang ke udara, meninggalkan hanya bayangan hitam di lantai bilik air. Selepas malam itu, rumah tersebut dibersihkan sepenuhnya. Sebihan cermin bilik air dibuang dan pintunya ditutup rapat dengan papan dan paku besar. Namun rumah itu diceroboh pencuri wayar elektrik pada siangnya. Pintu bilik air dicungkil semula lalu terbuka. 3 bulan kemudian, seorang budak lelaki bermain bola berhampiran rumah tersebut. Bola itu melantun masuk ke dalam rumah kosong itu. Bila budak lelaki itu masuk untuk mengambil bola, dia terdengar suara dari arah belakang. Tolong, aku masih belum mandi. Tolong, aku masih belum mandi. Budak lelaki itu masuk bilik air itu. Tiba-tiba budak itu ditarik Lang Sue. 3 malam selepas budak lelaki itu hilang di rumah pusaka, penduduk kampung mula risau. Polis datang mencari tapi hanya menjumpai bola lusuh dan kesan tapak kaki kecil yang berakhir di depan bilik air yang berpaku. Mak Timah yang tak tahan menanggung rasa bersalah menemui Liana sekali lagi. Ada benda yang mak tak pernah ceritakan tentang mak kau, tentang dia, kata Mak Timah. Liana terpinga-pinga mendengarnya. Mak kau bukan anak tunggal, dia ada kakak kembar, tapi mereka mati dalam bilik air itu masa umur 17, lemas dalam kolah malam Jumaat. Orang kata mereka dirasuk sebab mandi waktu maghrib. Liana yakin itu Lang Sue kedua, sebab hantu Lang Sue pertama sudah dibakar, iaitu dirikuah Ustaz Amin. Mak Timah menjeling ke arah rumah tua yang berdiri muram di kejauhan. Selepas itu, mak kau tutup mulut
tak pernah cerita, tapi nenek kau dia mula buat amalan pelik. Simpan cermin dalam bilik air, letak mangkuk putih berisi air. Kata orang roh anaknya akan balik, nak sambung mandi yang tak sempat. Tapi itulah perbuatan khurafat dan syirik, mengundang jin setan. Liana tak mampu lagi diam. Dia nekat ke rumah pusaka itu buat kali terakhir bersama Ustaz Amin dan seorang penggali kubur kampung dan beberapa orang kampung. Mereka gali semula kawasan belakang rumah, sebuah stor seperti bengkel kecil, tempat neneknya pernah larang siapa masuk ke stor kecil itu. Stor itu lantai tak disimen, cuma ada dinding dan atap. Pintu yang dikunci. Liana mengambil kunci stor itu lalu membukanya. Pertama kali dalam hidupnya membuka pintu stor itu. Di dalam hanya ada pakaian kanak-kanak wanita, basikal dan mainan patung kanak-kanak perempuan. Selepas itu mereka mencangkul tanah dalam bilik stor itu. Di situ mereka temu satu tempayan besar yang tertanam. Di dalamnya dua jasad reput dengan rambut panjang terurai dan sebihan cermin-cerminnya alat ritual memuja jin syaitan. Namun ada wasiat arwah nenek Liana yang ditemui agar rumah pusaka itu dan stor dibakar semuanya. Jika jumpa surat arahan wasiat itu, mereka mengangkat jasad itu dan kebumikan secara sempurna dengan bacaan talqin. Setelah itu rumah pusaka dibakar. Sebelum dibakar, mereka mencari budak lelaki yang dikatakan hilang seluruh pelusuk dalam rumah, namun tak dijumpai. Sudah pasti rumah itu kosong. Liana, orang kampung dan Ustaz Amin pun membakar rumah itu. Malam itu setelah api terpadam, mereka datang semula ke rumah pusaka yang tinggal separuh roboh. Bilik air itu masih di situ. Pintunya sudah tercabut rentong dan lantainya masih ada kesan hangus. Ustaz Amin membuka beg kecilnya dan mengeluarkan seuncang garam kasar yang telah dibaca doa ruqyah. Perlahan-perlahan dia menabur garam di setiap sudut bilik air sambil membaca ayat-ayat pelindung dari Al-Quran. Ustaz Amin berkata, jin setan suka tempat basah, gelap dan tidak dibersihkan secara rohani. Jelas Ustaz Amin, garam ibarat racun bagi mereka. Bila disertai doa, budak itu pasti akan muncul nanti dengan pertolongan Allah. Ketika garam ditabur ke dalam kolah lama yang masih berlumut dan keruh, ada kayu rentong tersadai dalam kolah. Angin tiba-tiba bertiup kuat dan bunyi seperti seseorang menangis. Kedengaran dari dinding cermin yang retak. Namun Ustaz Amin meneruskan bacaannya lebih kuat, lebih yakin. Tiba-tiba angin itu berhenti. Suasana kembali senyap. Di dalam kolah air yang keruh tadi menjadi jernih dan sebihan terakhir cermin itu berkecai dengan sendiri dan luruh ke lantai berserakan. Ustaz Amin tersenyum lalu berkata, sudah selesai. Sejak malam itu rumah pusaka yang rentong itu benar-benar sunyi. Tiada lagi suara dari bilik air kerana bilik air sudah roboh. Atapnya yang tinggal hanya kesan hitam terbakar rentong. Budak yang hilang juga ditemui sehari kemudian di tepi sungai. Kebingungan tapi selamat.
Yana akhirnya menulis sebuah buku berdasarkan pengalaman itu berjudul Ketukan di Bilik Air. Ya, begitulah kisah seram kali ini. Wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Tiada hantu dalam dunia ini yang hanya adalah jin-jin yang menyamar jadi hantu. Mereka lah syaitan menghasut kita melakukan kejahatan dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada jangkitan, tiada kesialan bulan Safar dan tiada gul, hantu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gul adalah kata plural untuk gilan, iaitu sejenis jin dan syaitan. Orang Arab dahulu meyakini bahawa gul di padang pasir akan menjelma kepada orang ramai dengan menyerupai berbagai rupa, sehingga menyesatkan perjalanan manusia dan mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kewujudan gul, hantu ini. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada gul bertujuan membatalkan anggapan orang Arab yang mengatakan makhluk bernama gul, hantu, yang menyesatkan mereka. Sebaliknya, yang menyesatkan mereka adalah dari sebab tipu daya jin dan syaitan. Hal ini dikuatkan dengan hadis lain, maksudnya tiada gul akan tetapi al-sa'ali. Al-sa'ali ialah para penyihir jin dan syaitan yang melakukan talbis, iaitulah tipu daya dan takhyul dengan menjadikan manusia seperti berada dalam ayalan. Kitab Al-Adab Al-Syariah 3/369-30.